Apa? Lidah korang pekat dengan bahasa Perak. Tak erti nak cakap bahasa Jepun. Nak belajar pun dah tak sempat sebab nak pergi esok dah. Macam mana ni? Kepada adik-adik, abang-abang, akak-akak, acik-acik di luar sana, trip anda ke luar negara, mesti ada yang anda takut kerana ada batasan dari segi bahasa. Lagi-lagi, negara yang tidak menggunakan bahasa perantara, contoh bahasa Inggeris. Tapi, jangan takut, ikuti langkah ini, mudah dan percuma hanya menggunakan telefon. Pertama sekali, korang mestilah ada Google Translate. Tak kisahlah, Android ke iPhone. Download je Google Translate. Lepas tu, korang buka je Google Translate dan pilih je bahasa yang korang nak berbicara. Kita tukar daripada bahasa Melayu ke bahasa Jepun. Yang pertama, korang boleh type kat sini ataupun korang cakap je kat sini. Saya nak ramen yang halal. Dia akan translate. Kita boleh play dan Halalu ramen ga tabetai. mudah kan? Tahniah! Begitulah cara yang paling mudah dan percuma untuk anda berkomunikasi di dunia luar. Walau bagaimanapun, keselamatan amatlah penting. Buat persiapan terlebih dahulu dengan belajar bahasa di negara orang lain. Jadi manalah tahu tiba-tiba tak ada internet ke, orang tu nak scam awak ke, orang tu ajak awak kahwin ke. At least awak tahu, kan? Itu sahaja daripada saya. Jangan lupa like, share kalau video ni membantu anda. Kalau ada soalan ataupun cadangan yang anda ingin saya kongsikan, komen saja di sini, di bawah ni. Di bawah ni. Tiba-tiba orang tu nak ajak abang kau kahwin ke, ayah kau kahwin ke.